Full amat, tablet ni tak banyak bloatware, ada Google Gemini, lepas tu siap boleh multitask, bateri besar, layan movie pagi sampai malam pun boleh. Ini Oppo Pad SE. Another tablet budget dari Oppo. Walaupun harga dia sangatlah berpatutan, tapi bagi aku design dia sangat minimalis. So aku unboxing lah dulu, tengok apa ada dekat dalam kotak. Aku punya first impression dia taklah terlalu nipis sangat, tapi dia best untuk genggam. Dia ada 4 speaker. Untuk bateri pun besar, 9340 mAh. Untuk charging pakai USB Type-C. And dekat belakang pun ada kamera. Let's say kalau korang nak ambil gambar. So, moving on. Untuk screen, dia ada 11 inci iCare display dengan brightness 500 nits maximum. Apa yang aku suka dengan ColorOS ni, dia sangatlah tak banyak bloatware and dia sangatlah minimalis. Untuk RAM 4+4, untuk storage 128GB. Lepas tu untuk prosesor MediaTek Helio G100. Untuk kamera pula 5 megapiksel depan dengan belakang. So kalau nak ambil gambar basic-basic dah lebih dari cukup. Dengan harga yang macam ni, definitely sangat sesuai untuk student. Dalam masa yang sama juga, dia juga support Google Gemini. Cuma satu je kurang kat sini, dia tak support circle to search. But kalau korang nak run Google Gemini yang lain juga, tak ada masalah. Korang boleh terus tanya macam ni. So assignment korang nak buat dengan lebih cepat pun senang lepas ni. Lagi satu juga, dia ada kids mode. Let's say parents nak beli dekat anak-anak. Lagi satu advantage bila ada skrin yang besar, dia juga support multitask. So example, kalau korang nak scroll TikTok, dalam masa yang sama buka Facebook ataupun nak buat 2 kerja sekaligus, tak jadi masalah. Untuk jaga mata korang juga, dia juga ada low blue light dengan flicker free certified. Jadi kalau korang layan movie lama-lama ataupun main dekat dalam gelap, dia confirm jaga mata korang. Dari segi refresh rate pula, dia takat 90Hz. Lagi satu, apa yang jadi highlight pada tablet ni, bateri dia yang besar, 9340 mAh. So korang boleh tengok movie sampai lebam. Menurut Oppo lagi, dia boleh 11 jam tau untuk continuous online video playback. And lagi satu, untuk dengar lagu pula, dia boleh bertahan sampai 80 jam. So korang imagine, dengan quad speaker yang ada 4 speaker, dengar lagu memang puas hati. Apa yang aku simpulkan, sangat perfect untuk orang yang consume multimedia menggunakan tablet budget ni. Next pula, let's say kalau korang ada phone iPhone especially, nak transfer file pun senang. Dengan ColorOS, dia built-in sekali. Korang boleh share senang-senang ke iPhone. Senang je macam ni. Dengan syarat, dekat iPhone korang install O+ Connect. So korang boleh transfer, dah macam AirDrop. And dia punya screen size 11 inci, perfect juga untuk aku buat kerja menggunakan Canva juga. Dari segi charging speed pula, 33W Super VOOC charge. Bagi aku, ini sudah lebih cukup dari memadai. Ditambah lagi dengan smart power saving mode. Kalau tablet ni dibiarkan 7 hari, dia akan auto off sendiri. Basically, kalau korang bajet tak banyak, nak tablet yang berkualiti and tak banyak bloatware, aku totally recommend Oppo Pad SE ni.